Steering rack dia ni bukan macam steering rack kereta biasa tau. Kau tengok kat sini ni. Dia ada mendalah ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. So kembali lagi dengan Trustmatic Automotive. Hari ni kita nak share masalah dengan BMW X1. So macam kat belakang aku ni model F48. So yang ni masalah dia dekat dia punya steering lah. First, customer ni dia complain ada bunyi bila dia pusing steering ada bunyi, dan dia pergi workshop check masalah daripada steering rack. So workshop recommend untuk tukar steering rack. So sekarang dia dah tukar steering rack. Hari ni bukan masalah bunyi aku nak share. Jom kau follow aku. Yang ni model baru sikit, dia tahun 2017 ke atas lah. So aku nak tunjuk kau masalah dia. Bunyi dah hilang. Dia cakap bunyi dah hilang. Problem dia sekarang ni, kau tengok, engine start, steering warning keluar. So dekat sini pun sama, increase steering effort. Jadi sakit mata lah, sakit mata. Kat sini mesti orang dah tahu, bila dah tukar benda ni kena buat programming balik lah. So customer ni pun dah buat programming dekat workshop yang ditukar tu, tapi still lagi menyala. So dia suruh kita check masalah tu, boleh ke kita settle warning ni. So bila technician dah buat coding, programming semua, still lagi sama dan keluar dia punya error code, dia punya software tak ngam lah. Bermakna problem dia dekat steering rack half cut yang dipakai tu tak sama model untuk model ni. So dia tak boleh masuk dekat model ni. Jadi kalau case macam ni memang renyah sikit lah. Kena buat claim dengan kedai potong half cut tu, kedai half cut tu kena explain dekat dia orang kenapa kita nak refund barang dia. Jadi panjang kat cerita, kerja pun jadi 2-3 kali dah. Benda nampak simple, nampak daripada luar sama, tapi kalau hardware ataupun software dalam tu tak ngam, kau coding 10 kali pun, walaupun successful dia punya coding, warning dekat meter memang takkan hilang lah. So solution dia sekarang ni kena cari steering rack yang jenis model yang sama, baru kita boleh buat coding balik untuk settlekan problem ni. So untuk korang yang kat luar sana berhampiran dengan Lembah Kelang, ada masalah dekat meter korang menyala apa-apa problem ke, nak datang troubleshoot, nak check dulu ataupun nak tahu harga, boleh klik link di bio. Kalau nak repair kereta, boleh datang ke Trustmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kami buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Hari Jumaat je kami cuti. Apa-apa Roger.